Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini dan salam Ramadan. Jadi sebelum kita mulakan cerita, hari ini ada 3-4 cerita. Sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik untuk kita semua, dipermudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, memberikan keamanan untuk kita satu dunia, juga memberikan umur yang diberkati. Pada yang dengar cerita Abang, kalau ada dalam keadaan tak sihat, kita doakan semoga cepat sembuh seperti sedia kala. Semoga kita semua dijauhi daripada hasad dengki dan juga sihir, dan banyak pahala kita dapat sempena Ramadan. Hari ini Abang nak sampaikan pengalaman luar biasa yang dihantarkan kepada Abang. Abang cuba sampaikan sebaik mungkin. Abang mulakan dengan A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua sentiasa akan mendapat syafaat Rasulullah. Amin. Cerita yang pertama ni berlaku pada tahun 1970-an dekat Tawau, Sabah. Yang hantarkan ceritanya namanya Kak Irlin. Tapi dia bukan pengalaman dia, pengalaman daripada pakcik dia. Macam mana pakcik dia terserempak dengan sesosok hantu sewaktu menjadi pemandu teksi. Pada waktu tu dia kata dekat Tawau, Sabah, memang ada banyak perkuburan-perkuburan Cina. Dan pada waktu tu memang tak banyak lagi pembangunan yang ada dekat Tawau, Sabah. Dan ada sesetengah kawasan masih lagi rumah kedainya diperbuat daripada kayu. Jadi ceritanya pada waktu tu, pakcik dia ni bekerja sebagai seorang pemandu teksi. Jadi kerjanya nak dapat duit lebih, rezeki lebih. Jadi kenalah bekerja lebih masa. Jadi pada waktu kejadian tu, dia ni bertugas pada waktu malam. Ni ceritanya macam lebih kurang pengalaman kita pernah dengar. Tapi ada satu benda yang menarik kat sini. Okay. Jadi dia pun bertugaslah pada waktu malam. Adalah beberapa orang pelanggan yang dihantar, yang dijemput sewaktu malam pada malam tu. Dan bila lebih kurang jam menunjukkan pukul 10 ke 9 malam, waktu tu dekat Tawau memang betul-betul dah malam. Jadi dia pun bercadanglah nak balik. Sebabnya rumah dia kedudukannya agak jauh juga daripada tempat dia bertugas, kawasan-kawasan Bandar Tawau tu tadi. Jadi dah siap-siap nak balik, dah beritahu dah Roger semua kawan, dia nak balik lah ni, dia kata. Jadi kawan dia pesan, dia kata baik-baik, dia kata malam ni adalah malam hantu lapar. Kalau orang bangsa Cina, dia ada satu malam tu ataupun hari hantu lapar. Waktu tu hantu-hantu katanya akan keluar untuk mencari makan. Jadi kawan dia beritahu, baik-baik malam ni hantu lapar, baik hati-hati. Yang beritahu tu pula kawan Cina, yang pakcik ni pula beragama Islam kan. Jadi benda tu berkaitan dengan alam-alam jin, alam sebelah aja. Baca bismillah, a'udzubillah, nanti hilanglah dia. Okey. Jadi pakcik ni pun naiklah teksi nak menuju ke balik rumah ni tadi. Jadi sewaktu dia nak balik tu, tiba-tiba ada seorang perempuan keluar daripada deretan kedai kayu. Dia pakai consa merah. Dia tahan. Pada waktu tu pakcik tu dah tergerak. Jangan-jangan dia ni makhluk alam sebelah. Hantu lah kan. Jadi jangan-jangan dia hantu kot. Jadi tak apalah, kita nak pastikan dulu, pakcik dia kata dalam hati ni. Jadi dia berhentilah. Lepas tu dia buka lah tingkap. Dia kata, Amoy nak pergi mana? Lepas tu Amoy tu pula ramah mesra. Pakcik, dia kata, ni dah malam ni, boleh ke ambil saya ni? Dia kata. Pada waktu tu, bila Amoy tu cakap macam tu, si pakcik ni tadi, ni bukan hantu ni. Takkanlah hantu ni berborak macam ni punya ramah. Selalunya hantu ni, cara hantu berborak kan lebih menakutkan kan. Kalau kita tengok cerita seram, pakcik, boleh tak? Saya nak balik. Macam tu kan. Wah, anjing tu dah join cerita abang. Tapi yang Amoy tu, dia tanya, pakcik boleh tak hantar saya? Ni dah malam sangat ni, boleh tak? Tak apa pakcik, saya bayar lebih, dia kata. Wah, ni memang bukan hantu lah. Jadi dia kata, Amoy nak pergi mana? Dia kata, ni lah pakcik, depan tu dia ada rumah Cina kat depan tu, boleh tak pakcik hantar saya dekat rumah tu? Saya sebenarnya nak jalan kaki, tapi saya takut. Pakcik tahu kan depan tu ada apa? Tahu depan tu ada perkuburan, tapi perkuburan Cina, tak adalah, takut sana. Seram pakcik, saya tak berani. Saya punya rumah dekat kawasan tu juga, tapi walaupun saya tetap juga seram nak jalan malam-malam. Lagipun pakcik, malam-malam ni banyak orang jahat pakcik. Betul juga, ni anak dara. Dalam hati pakcik tu, tak nak tolong kan anak dara. Bukan
Gelak abang. Walaupun siapa, anak dara ke bukan anak dara, kalau malam ada pelanggan perlulah ditolong, perlulah dilayan dengan baik. Tu yang abang gelak tu. Anak dara je nak tolong. Jadi pakcik cakap, naik. Tak apa, naik je. Tak apa ke pakcik? Tak apa. Pakcik tu kata, naik lah. Okay. Bila masuk dekat dalam teksi ni tadi, dia pun bergerak. Lepas tu, pakcik ni tanyalah dengan budak perempuan nama ini tadi. Sebab nak pastikan ni bukan hantu ni. Nama siapa? Dia beritahu lah, Ahlang, itulah lebih kurang lah, Aming gitu. Dia kata, okey. Belajar kat mana dulu? Saya belajar dekat sini, sekolah sini. Tu pakcik tu tanya, buat apa malam-malam? Itulah pasal pakcik, kawan saya ada buat majlis malam-malam. Dia tak tahu malam ni malam hantu lapar. Pakcik pernah tak dengar malam hantu lapar dalam kepercayaan orang Cina? Pernah, dia kata. Itulah saya takut dibuat pula majlis malam ni. Nanti kalau saya terserempak dengan hantu macam mana lah ya? Jadi pakcik tu cakap, jangan takut, selagi kita tak kacau dia tak kacau kita. Jadi boleh je pakcik hantar kamu, jangan risau. Pakcik akan hantar sampai depan rumah. Tapi Amin tu cakap, tak boleh pakcik hantar sampai depan rumah. Rumah saya, dia boleh berhenti tepi jalan je. Lepas tu saya kena berjalan kaki masuk dalam rumah. Mak bapak saya, baba dengan mama saya mesti dah risau. Saya balik lewat sangat ni. Patutnya awal tadi saya dah balik siap-siap. Dia kata, tak apa. Kalau mama dengan baba Amoy marah, beritahu pakcik. Pakcik beritahu, pakcik lah yang bawa kamu sampai ke rumah. Terima kasih pakcik. Berboraklah dia dalam kereta, borak. Sampailah dekat satu kawasan. Gelap kawasan tu. Pakcik berhenti kat sini. Lepas tu pakcik tu terdiam lah. Moy, betul ke rumah kau kat sini? Ya, itu yang saya takut. Rumah saya kat sini, bapak saya buat rumah dekat sini. Kiri kanan jalan dekat situ adalah perkuburan Cina. Jadi mana logik ada rumah? Biar betul Moy, kata. Moy, betul ke ada rumah dekat dalam ni? Iya pakcik jangan takut. Saya ni bukan hantu. Dia kata, cuma mak bapak saya buat rumah dekat tanah sini. Tanah belakang tu, perkuburan Cina tu, belakang tu ada tanah rumah saya. Semua ada kat situ. Pakcik, makcik saya, bapak, mak saya semua ada kat situ. Saya pun tinggal kat situ juga. Saya baru je pindah, dia kata. Sebelum ni saya duduk tempat lain. Okey lah. Jadi dia tanyalah, pakcik berapa pakcik bayarannya? Dia kata bayarannya sekian-sekian. RM10 lagi orang macam tu. Alah pakcik RM10 tak ada. Saya ada RM50. Boleh pakcik? Dia kata boleh je. Tak kisah lama bagi berapa. Saya ada duit tukar. Dia bagilah RM50. Lepas dia dapat RM50, pakcik ni pun nak bagilah duit tukar. Amin tu cakap, apa, tak payahlah pakcik bagi duit tukar. Yang penting pakcik dah bawa saya sampai ke sini. Saya takut ni malam-malam ni. Malam hantu lapar ni pakcik. Jadi pakcik dah bawa sampai ke sini. Dah cukup lah. Syukurlah saya. Dia kata, okey. Hati-hati Moy. Dia kata, ini kubur ni. Tak apa pakcik, saya dah biasa. Takut pun takut juga. Tapi nak buat macam mana kan, kubur bapak, kubur pula. Rumah bapak saya dekat situ. Yelah. Lepas tu dia pun berjalan. Amoy tu tutup pintu. Dia berjalan dekat depan kereta pakcik. Dia terbang. Zoom. Pakcik tu, korang ajar kena scam dengan hantu. Yang dia berborak tadi, selama tadi adalah hantu. Dan hantu tu memang nampak seperti manusia. Tak macam hantu. Terbang. Pakcik tu waktu tu sempat juga buka tingkap jengah. Nampak tak apa-apa ke benda. Nampak perempuan terapung. Pakai baju merah. Tahulah. Yang sebenarnya benda tu adalah hantu. Bukan manusia. Pakcik tu terus istighfar. Ini makhluk Allah jugalah kan. Ini sebahagian daripada pengalaman. Dia mengundurkan kereta dia pergi. Tu balik tu dia cerita dengan keluarga dia. Malam tadi jumpa hantu lapar bulan. Hantu lapar terserempak dengan hantu Amoy pakai congsam merah. Cerita yang kedua ni dekat Batu Pahat Johor berlakunya. Yang ceritakan pada abang ni Dina. Dia hantar cerita melalui email. Cerita dia kata sejak daripada kecil dia akan senang nampak makcik Rockers. Tapi dia tak tahu siapa makcik Rockers tu. Ada satu kejadian tu. Abang mulakan dengan kejadian dulu. Nanti abang baru cerita belakangnya apa yang sebenarnya berlaku. Ada satu kejadian tu pada waktu tu dia kecil-kecil. Dia pun nak masuk bilik air nak mandi. Waktu tu bapak dia baru buat rumah. Lepas tu pula siling belum pasang. Jadi daripada dalam bilik air boleh nampak zing-zing, bumbung-bumbung zing. Sebab siling belum pasang kan. Jadi pada waktu tu dalam keadaan berani-berani. Takut dia pun mandilah seorang-seorang. Umur 7 tahun dia kata. Tengah-tengah dia mandi waktu tu maghrib. Tengah-tengah dia mandi dengar bunyi kerak, ketak,
ketak macam benda ada orang ketuk-ketuk. Jadi dia pun fikir, apa benda pula benda yang ketuk-ketuk ni? Hati ni nak tahu, tapi perasaan takut. Perasaan nak tahu itu lebih besar daripada perasaan takut. Dia pun panjat lah, cari kerusi mana nak panjat, pak panjat. Bila dah panjat tu, jengahlah dia dekat siling. Bila dia masukkan kepala dia, bukan masuk, jengah kepala dia dekat atas kawasan siling tu, nampaklah seorang perempuan, rambutnya panjang, mukanya kehijauan, tapi tak berapa nak tua sangat lah. Maksudnya dia punya ketinggian tu macam Makcik Rockers tapi versi adik Rockers. Muda lagi. Waktu tu dia diam je, dia tengok kuku kaki makhluk tu panjang macam kucing. Tangan dia pun panjang dengan kuku-kuku dia yang panjang. Pada waktu tu, yang si Dina ni perhatikan benda tu, tengok aja apa benda lah pula ni, kenapa bentuknya menakutkan. Waktu tu dia tak ada perasaan takut, cuma perasaan ingin tahu tu lebih. Tiba-tiba dalam tengah dia perhatikan, benda tu pandang ke arah dia. Jadi nampaklah keseluruhan muka, banyak urat-urat hijau dekat muka dia ni. Dan benda tu senyum kat dia. Bila benda tu senyum, Dina kata terpelanting dia jatuh ke belakang. Sampai jatuh dekat lantai, sakit badan dia, menjeritlah dia. Mak bapak dia datang, nanyalah pula, kenapa kau jatuh bilik air, kenapa kau panjat-panjat bilik air. Dia pun belum sempat cerita, dia keluar daripada bilik air atas pertolongan mak bapak dia, baru dia cerita yang dia ternampak dengan makhluk alam sebelah. Pada waktu tu keluarga dia diam, tak cerita lagi. Okey, itu antara peristiwa yang pertama. Peristiwa yang kedua, waktu tu dia sekolah menengah. Waktu tu waktu malam. Adik dia tiba-tiba pukul 12.30 malam mengadu dekat dia. Kak, lapor kak, nak Maggi boleh tak kak? Kau teman aku masak kak? Dia kata, boleh. Tapi kau janganlah makan malam sangat. Dia kata, ni dah malam ni, takut ni. Esok kita nak sekolah. Dia kata, masing-masing sekolah. Tak apa kak, masak sekejap, makannya pun sekejap. Dia kata, okey tak apa. Dia pun pergilah dapur. Bila sampai dekat dapur, adik dia pun masak lah. Bila masak-masak Maggi, entah macam mana tiba-tiba waktu nak mula makan, tingkap dapur terbuka. Pada waktu tu memang ada perasaan takut, tapi lebih kepada tingkap perlu ditutup supaya mengelakkan daripada binatang berbisa masuk ataupun benda-benda yang tak baik berlaku, orang luar nampak ke. Ni adalah tingkap dapur ni. Belakang tu pula berluka kan. Jadi si Dina ni pun bangun. Adik dia tengah makan Maggi ni. Dina pun bangun, tutup tingkap. Lepas tu dia kunci pula. Selepas tu dia pun kembali ke tempat duduk menghadap adik dia. Dia cakap dengan adik dia, dia cepat sikit dik makan dik. Ni dah dekat pukul 1. Ni kalau ada apa-apa berlaku ni, kita 2 orang je dekat dapur. Alah sekejap lah kak, ni kalau akak nak cepat akak habiskan setengah Maggi. Dina pula memang tak minat Maggi lah, kau makan je lah, akak teman je lah. Tiba-tiba dengar bunyi ketukan dekat tingkap dapur. Dah rasa tadi dah terbuka, ni pula ketukan. Diam je lah. Adik dia pandang kakak dia, Dina pun pandang adik dia, dah mula terkebil-kebil. Tiba-tiba tingkap dapur terbuka sekali lagi. Pada waktu tu Dina kata, ini ada yang tak kena ni. Jadi untuk mengelakkan daripada Dina ternampak benda yang bukan-bukan, dia cakap dengan adik dia, apa kata kau pula yang pergi tutup tingkap, akak duduk kat sini. Adik dia bagi alasan, akak tak boleh kak, saya ni nak makan Maggi kak. Ini kalau makan Maggi beralih tempat duduk ni, ini hilang dia punya rasa sedap Magginya kak. Alasan akak dia cakap. Akak dia pun bangun, baca Astaghfirullahalazim, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia pun pergi dekat tingkap, dia pun nak tutup tingkap. Bila dia nak tutup tingkap, dia nampak perempuan yang sama waktu dia umur 7 tahun. Perempuan Makcik Rockers. Kali ni kalau waktu tu dia jadi budak Rockers, ini dah dipanggil kakak Rockers pula. Nampak macam kakak Rockers dengan mukanya yang hijau, urat-urat hijau, rambutnya panjang sampai ke lantai. Dia punya kuku panjang, kaki panjang, dia punya baju menggibai-gibai. Pada waktu menggigil-gigil si Dina ni tutup tingkap. Jadi dia cubalah kuatkan perasaan juga, tutup. Lepas tu dah tutup tingkap, dia duduk depan adik dia, dia cakap dengan adik dia, cepat sikit dia, ada benda dekat belakang tu. Adik kata, kejap, sikit lagi, Maggi ni sayang kalau tak dihabiskan. Adik dia pun makan laju-laju. Tengah adik dia makan laju-laju, dia dengar, berdua ni dengar lagi ketukan dekat tingkap. Pada waktu tu dua-dua dah ketakutan. Dalam keadaan ketakutan tu sempat juga adik dia habiskan Maggi yang dia makan.
dan tiba-tiba tingkap terbuka. Mereka berdua nampak Makcik Rockers berdiri dekat tingkap belakang rumah. Jadi disebabkan nampaknya jelas dua orang adik-beradik ni tunggang langganglah berlari masuk ke dalam bilik dan akhirnya kedua-duanya demam. Bila besok pagi mak dia cerita apa sebenarnya yang berlaku. Dina cerita daripada mula sampai habis. Tapi muka mak bapak dia tidak menunjukkan tanda-tanda terkejut, malah menunjukkan tanda seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Mesti ramai nak tahu kan? Okey. Jadi dua peristiwa ni yang membuatkan dia rasa macam ada yang tak kena ni. Dina lah, perasaan Dina ada benda yang tak kena. Kalau benda tu mulus-mulus saja, mestilah bila dia ceritakan kisah seram macam ni, mak dia kan akan bising, itulah, lain kali jangan makan waktu malam, itulah ini, itulah itu. Ni tak, mak dia diam je, bapak dia diam je, dengar, dan tu bapak dia kata, tak apalah, istighfar banyak-banyak. Itu je bapak dia punya komen, istighfar banyak-banyak. Tak adalah kata, rumah kita ni perlu dipagarlah begitu begini, tak ada cerita ni. Okey. Waktu tu Dina rasa macam ada yang tak kena. Okey, ni baru masuk kepada pembongkaran ceritanya. Disebabkan selepas itu, banyak peristiwa-peristiwa pelik yang Dina alami, terutama terserempak dengan Makcik Rockers atau kakak Rockers yang sama, perempuan bermuka berurat hijau di mukanya dengan rambut yang gerbang-gerbang, dengan bajunya yang berkibai-kibai. Akhirnya, Dina tanya sendiri dengan mak dia, ada ke benda-benda yang disembunyikan daripada dia yang dia tak tahu? Mula-mula mak dia mengelak. Akhirnya mak dia cerita. Jadi mak dia kata macam ni, dulu dia kata masa mak lahirkan kau, mak lahirkan kau okey je, tak ada bulan mengambang, tak ada. Semuanya baik-baik aja. Dan pada satu hari, mak dekat dapur, mak letak Dina dekat dalam buaian. Dan mak buat kerja dekat dapur. Ini permulaan ceritanya, mak buat kerja kat dapur. Tengah-tengah mak buat kerja, bapak tak ada. Bapak kau tak ada, adik-beradik kau belum lahir lagi lah sebab kau anak sulung dia. Jadi tengah-tengah mak buat kerja, tiba-tiba kau menangis dekat dalam buaian. Mak ni pun bekerja lah, takutlah kau jatuh buaian ke apa ke kan. Mak bekerja ke buaian. Bila mak bekerja ke buaian, mak tengok engkau tidur. Tapi bunyi bayi menangis datang daripada dalam buaian yang sama. Waktu tu mak pening. Mulut kau tertutup, mulut Dina tertutup, mata Dina tak berair. Dina memang dalam keadaan tidur yang mulus sangat tidurnya, pula keluarkan suara bayi. Pada waktu tu mak rasa pelik, mak keluarkan Dina daripada daripada buaian, mak letakkan dekat tilam. Pada waktu tu tak ada lagi bunyi suara menangis. Tiba-tiba bila mak nak kembali semula ke dapur, mak dengar bunyi suara bayi menangis sekali lagi. Mak terus berlari ke depan. Bila sampai dekat depan, mak tengok Dina tetap tidur. Tapi sebelah Dina ada suara lain. Maksudnya macam ada satu baby yang tak nampak dengan mata kasar yang menangis. Tapi Dina tak menangis. Pada waktu tu mak terus peluk Dina, mak terus azan, mak terus baca apa-apa yang patut sampailah bunyi bayi menangis tu hilang. Dan bila bapak Dina balik, diceritakan benda tu kepada bapak pun jadi pelik. Siapa pula? Kenapa jadi macam tu? Malam tu mak dia mimpi didatangi sepasang suami isteri, yang mana dia kata mereka ni daripada alam sebelah. Jadi dia datang, dia beritahu pada mak Dina, waktu Dina dilahirkan, Dina lahir pada waktu hari, tarikh, masa, keadaan yang sama bini orang alam sebelah tu melahirkan baby. Jadi dengan kata lain, Dina mempunyai kembar yang sama, lahirnya, waktunya, jantinanya pada waktu itu. Jadi disebabkan itu, makhluk tu tadi selalu sandingkan atau letakkan baby mereka di sebelah Dina. Sebab dia kata manusia adalah khalifah di bumi. Jadi kami adalah makhluk alam sebelah. Kami akan menumpang keberkatan daripada syafaat-syafaat, daripada keberkatan yang ada pada Dina. Ditumpangkanlah kepada baby yang tak nampak tu tadi. Jadi dengan kata lain, sejak daripada kecil Dina membesar dengan kembar yang daripada alam sebelah. Tiba-tiba mak dia terjaga daripada mimpi. Mak dia pun rasa macam, iya ke? Betul ke tidak ni? Jadi perasaan tu dipendamkan, dibuat tak tahu. Sampailah satu hari, waktu tu Dina berumur 2 tahun, Dina ada kawan.
Dina pula waktu tu cepat cakapnya. 2 tahun dah boleh bercakap. Jadi, Dina ada kawan. Dina bercakap. Dan mak dia tanya, Dina bercakap dengan siapa? Suraya nama dia. Salah. Seroja nama dia. Jadi pada waktu tu, setiap kali Dina main, Dina akan sebut Seroja, Seroja, Seroja. Main berlari-lari dengan Seroja, main pondok-pondok dengan Seroja, semualah dengan Seroja. Pada satu hari tu, lebih kurang umur 4 tahun, 4 ke 5 tahun, waktu tu, mak Dina ajar Dina Al-Fatihah. Sebenarnya Dina tak tahulah, dia tak ingat pun mak dia yang cerita semula. Mak dia ajar Dina baca Al-Fatihah. Dina susah sangat nak baca Al-Fatihah. Sampaikan Dina umur 4 tahun, 5 tahun, masa tu menangis. Berlari masuk dalam bilik. Waktu tu mak dia pun tak adalah paksa Dina untuk baca Al-Fatihah. Mak dia duduklah dekat ruang tamu. Sebab anak dia dah menangis kat dalam bilik, kan berlari menangis dalam bilik. Tiba-tiba Dina keluar daripada bilik. Dina cakap, Dina dah pandai baca Al-Fatihah. Jadi mak dia, okey, bacalah. Dia baca. Penuh tajwid, taranum tu semua. Jadi pada waktu tu si mak macam, wah, Dina belajar daripada mana? Daripada daripada Seroja, mak. Seroja yang ajar. Pada waktu tu tergamam lah. Jadi, fahamlah si emak ni tadi, Dina ni membesar dengan seseorang yang dipanggil Seroja. Dan bila Dina mengalami peristiwa, nampak makcik rockers, kakak rockers yang waktu dalam bilik air dan beberapa peristiwa yang selebihnya, dia nampak benda yang sama. Adakah yang dia nampak tu adalah Seroja? Wallahualam. Tapi sampai ke hari ini, kata Dina, mata dia masih lagi boleh nampak benda yang bukan-bukan. Cerita yang seterusnya, yang ketiga ni disampaikan oleh Ain. Ain kata cerita ni berlaku dekat Pasir Putih, Perak, Seksyen 18 ataupun Stesen 18. Kalau siapa-siapa tahu berasal daripada tempat ni, boleh cerita dengan abang. Ceritanya pada waktu tu dia dapat kerja. Tahun berapa dia tak beritahu lah, cuma tahu tempat dia. Dia kata dia dapat kerja dekat Stesen 18 ke Stesen 8 Perak tu tadi. Jadi dia pun minta izin dengan mak bapak dia. Umur dia pula 18 tahun. Jadi dia minta izin dengan bapak dia. Mak bapak dia kata, okeylah, setakat nak mencari pengalaman, nak pula tempat kerja tu menyediakan asrama. Yang cerita yang ketiga ni pun berkenaan dengan malam hantu lapar juga. Jadi pada waktu tu, Ain pun pergilah kerja. Bila dia kerja, dah bergaul dengan kawan-kawan. Satu rumah ada lebih kurang 10 orang, ada banyak bilik, ada kawan Cina, ada kawan India, ada kawan Melayu. Dia seronoklah bergaul-gaul. Pada waktu tu, dekat dengan tempat asrama rumah tumpangan diorang tu, ada satu cyber cafe. Pada zaman-zaman tu katanya, budak-budak belum ada handset yang canggih-canggih. Belum ada komputer canggih-canggih kat rumah. Kalau nak melayari internet, terutama pada waktu tu, diorang ada Friendster, diorang akan pergi ke cyber cafe. Kalau ikut daripada cerita, durasinya lebih kurang tahun 2001 ke 2005. Sebab pada waktu tu Friendster yang sebelum Facebook memang sangat popular. Jadi pada waktu tu Ain kata diorang pun cuti pada hari kejadian. Jadi lepas cuti ni ramai-ramai lah pergi cyber cafe, nak melayari internet dan juga bermain Friendster. Pada waktu tu Ain memang ada Friendster, tapi dia bukanlah orang yang aktif sangat dekat Friendster. Menyebabkan dia terpaksa tunggu kawan-kawan dia balik. Sebab ni datang ke situ jalan kaki. Jadi kalau balik pun jalan kaki, perlulah sama-sama kan. Daripada pukul 8 malam dia orang sampai menenjak pukul 12 malam. Dia cakap dengan kawan-kawan dia, tolonglah weh. Dia kata, baliklah. Dia dah pukul 12. Seorang pun kawan-kawan dia tak makan pujukan. Semua kata nak balik lewat-lewat. Sebabnya bukan senang kita dapat waktu cuti, dapat melayari internet sewaktu cyber cafe tak ada orang. Waktu tu memang cyber cafe tak ada orang. Ada pelik juga mula-mula, kenapa tak ada orang? Rupanya malam tu malam hantu lapar. Mana Ain tahu? Daripada toke cyber cafe. Toke cyber cafe tu siap sound. Budak-budak, korang tak takut ke? Malam ni orang Cina kata malam hantu lapar, kata. Jadi orang patutnya tak boleh keluar, korang pula keluar, dia kata. Tapi budak-budak ni kata Ain, mana nak makan saman. Ain pula dah rasa menyesal. Tadi kalau dia tahu keadaan kawan-kawan dia nak balik lewat, dia tak akan ikut kawan-kawan dia. Ni dah pujuk kawan-kawan dia tak nak balik. Boleh pula kawan-kawan dia kata, kalau kau nak balik, kau baliklah seorang-seorang jalan kaki. Nyah, payung. Apa-apa kau pukul pakai payung ni. Ain pun ambil payung, dia kata nak tak nak, mata dia dah rabak dah. Dia kata hantu lapar ke, hantu apa ke, dia tetap juga nak balik. Jadi dia pun balik jalan kaki. Sewaktu dia datang mula-mula tu, dia tak perasan pun dekat
depan-depan rumah-rumah orang Cina dekat kawasan situ ada disediakan meja dan banyak makanan. Dia tak perasan masa mula-mula datang. Tapi waktu dia berjalan balik, dia nampak depan-depan rumah Cina tu ada banyak disediakan meja dan di atas meja tu ada macam-macam makanan. Yang paling banyak tu adalah kuih pau lah. Pau pula gebu-gebu. Waktu tu dengan berbekalkan payung, Ain pun berjalanlah menuju ke asrama dia, ke rumah dia. Yang jaraknya tak berapa jauh sangat dengan cyber cafe. Lebih kurang 20 minit berjalan. Mula-mula dia melintas dekat depan satu rumah Cina yang penuh meja depannya dengan makanan. Tergerak juga hati macam nak ambil sebab nampak bergebu-gebu pau dia. Lepas tu makanan dia nampak macam sedap-sedap. Tapi bila terfikir, ini kan malam hantu lapar. Ini kan untuk hantu. Kalau aku makan, akulah hantunya. Jadi dia pun teruskan perjalanan. Tiba-tiba dia nampak daripada jauh ada seorang budak perempuan tengah makan pau yang ada dekat depan satu rumah. Budak tu perempuan tu pula budak perempuan Cina. Jadi dia pun fikir, waktu dia tengah dengan berpayung ni tadi, dia tengok daripada jauh. Dia cakap dalam hati ni, beraninya budak perempuan ni makan pau pada malam hantu lapar. Kalau silat-silat bulan, hantu tu makan kau. Dia kata, waktu tu dalam hati lah kan. Dia pun berjalan. Ni seberang jalan ni. Dia tak adalah jalan betul-betul depan. Dia pun seberang jalan. Dia pun berjalan. Dia tengok budak perempuan tu makan. Bila dia dah betul-betul mendekati budak perempuan tu, dia nampak budak perempuan tu makan dalam keadaan yang sangat lahap. Pau tak habis dekat mulut dia. Capai pau baru. Pau tak habis yang kedua, dia capai ayam, peha ayam. Dia makan peha ayam. Lepas tu dia makan nenas. Pada waktu tu, si Ain pelik. Pula macam tu. Lain macam dia punya gelojohnya tu. Jadi perjalanan tu semakin mendekati budak perempuan tu dan Ain nampak dengan jelas siapa budak perempuan tu. Memang budak perempuan Cina pakai baju merah. Bila betul-betul dia dah dekat, dia ingatkan, dia nak tegur budak perempuan tu. Hei, berani kau makan pau yang disediakan untuk hantu. Tak sempat dia tegur, baru dia nampak perempuan tu tak ada kaki. Pada waktu tu, dia dah tahu yang dia nampak tu adalah hantu yang lapar. Dia pun berlari lah, tak jadi dia nak tegur perempuan tu. Dia berlari sampai dekat rumah. Depan rumah dia menjerit-jerit, minta kawan dia bukakan. Lepas tu kawan Cina tu pun bukakanlah pintu. Kawan Cina dia tanya, kenapa? Hantu lapar, dia kata. Dia pun masuk dekat dalam rumah, menggigil-gigil. Besok paginya demam. Jadi kawan-kawan dia tanya, kenapa pula malam tadi kau hantu lapar? Dia pun ceritalah dia alami. Itu kawan-kawan Cina dia cakap apa? Sebab itu kita orang pada malam ni kita orang tak keluar malam sebab takut terserempak dengan makhluk alam sebelah. Dia kata hantu-hantu lapar, macam roh-roh yang datang nak makan. Jadi kami tak larang untuk kawan-kawan keluar, tapi itulah pengalaman, sebahagian daripada pengalaman. Dah boleh dapat pengalaman berharga jumpa dengan orang yang lapar. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan. Terima kasih yang membeli sambal hara, coklat moist dan cornflake caramel. Sebelum abang tamatkan cerita, abang nak sampaikan beberapa ucapan untuk ahli keluarga besar JSPL sebagai tanda penghargaan. Ucapan yang pertama datangnya daripada seorang ayah iaitu Muhammad Hafizuddin. Dia nak sampaikan ucapan hari lahir buat anak sulungnya yang bernama Nur Sabrina Az-Zahra yang dipanggil Ayang, yang mana tarikh lahirnya jatuh pada 25 hari bulan 3 genap umur 11 tahun. Dengan ucapan selamat hari lahir, semoga dilimpahkan rezeki, diberikan kesihatan, semoga berjaya di dunia dan di akhirat, sentiasa dengar cakap mama dan babah, semoga menjadi anak yang solehah. Janganlah rasa jauh dari babah walaupun jarak kita jauh dan waktu yang singkat untuk bersama. Ayang tetap anak babah dan tetap di hati babah, sumber kekayaan babah. Ucapan yang seterusnya datangnya daripada seorang bonda iaitu Nur Nadia. Dia nak sampaikan ucapan hari lahir buat anak-anaknya. Yang pertama, Nur Azira Kaisara.
hari lahirnya jatuh pada 28 hari bulan 3. Yang kedua Muhammad Alif Rashdan 1 hari bulan 3. Dan yang ketiga Nur Aira Afia yang mana lahir pada 3 hari bulan 3 dengan ucapan semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberi kesihatan yang baik dan sentiasa dalam rahmat Allah serta masa depan yang cemerlang buat anak-anakku yang disayangi. Dan pada masa yang sama Nur Nadia mohon doa daripada kita semua kerana anaknya iaitu Nur Azira Kaisarah akan menjalani pembedahan pada 16 hari bulan 4 yang akan datang di HTJ, Hospital Tunku Jaafar. Marilah kita sama-sama doakan semoga urusannya berjalan dengan lancar dan diberikan kesihatan yang baik. Amin. Di kesempatan ini abang nak mengucapkan selamat hari lahir buat Faridah Padil yang mana hari jadinya jatuh pada 24 hari bulan 3 dengan ucapan semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa dalam rahmat Allah. Selamat hari lahir buat Faridah Padil. Ucapan yang seterusnya datangnya daripada seseorang. Dia nak sampaikan ucapan yang berbunyi, sempena bulan Mac ini saya nak menyampaikan ucapan hari lahir buat puteri cantik kesayangan saya dunia dan akhirat yang akan menyambut hari lahir pada 26 hari bulan 3 ini dengan ucapan tiada harta lebih berharga, tiada yang cantik selain dia, tiada permata mampu menandingi keindahan dirinya. Selamat hari lahir kakak Nur Afrina Batrisha yang ke-17 tahun. Semoga Allah sentiasa menjagamu, memakbulkan setiap bait doa Umi buatmu. Hari jadi dan pada masa yang sama juga bondenya juga punya hari jadi jatuh pada 29 hari bulan 3. Dan yang ketiga dia juga nak menyampaikan ucapan hari lahir buat adik bongsunya iaitu Muhammad Huzaifah serta anak buahnya yang paling gebu katanya iaitu Ailana Akifah dengan ucapan semoga panjang umur, menjadi hamba yang taat perintah Allah, berjaya dunia akhirat, sentiasa dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang akan abang keluarkan pada hari Khamis nanti. Hingga berjumpa lagi dalam hari yang akan datang. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.